Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jom kita ulang kaji lagi algebra, dan seperti biasa kita akan mulakan dengan yang paling asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, kita nak panaskan otak dahulu. Okey, 8 sama dengan 2 tambah y. Okey, 2 tambah y maksudnya apa? Tambah lah kan. Okey. Jadi kita nak tinggalkan y ni sorang-sorang sebab nak cari nilai y, jadi pindahlah 2. 2 ni ialah positif sebab dia tak ada simbol. Jadi kita pindah belah kiri tak ada simbol, maksud dia positif kan. Jadi 8 tambah 2 pindah jadi tolak 2, tambah pindah jadi tolak. Dapatlah tolak 2 sama y. Dapat tolak 2 sama dengan 6 sama y. Okey, settle. Okey, lepas tu contoh lain, 8 sama dengan 2y. Okey, yang ni pula ialah darab. Sebab apa? Antara 2 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Okey, jadi dia darab automatik. Jadi pindahlah 2, dapatlah 8 bahagi 2 sama dengan 2y. Jadi 8 bahagi 2 dapatlah 4 sama dengan y. Okey, settle. Okey, sebab darab pindah jadi bahagi. Okey, ni pula 8 sama dengan negatif 2 tambah y. Okey, berbeza dengan yang atas ni. Okey, ni ada simbol negatif, jadi dia tolak lah. Jadi nak tinggalkan y sorang-sorang, pindahlah tolak 2 ni, jadi pindah ke sebelah. Dapatlah 8 tambah 2 sama dengan y. 8 tambah 2 sama dengan 10 y. Okey, 10 sama dengan y. Okey, kita lepas tu 8 sama dengan y per 2. Okey, ni pula bahagilah, sebab per ni maksud dia bahagi. Jadi kita pindah apa? Pindahlah 2 ke sebelah. Jadi bahagi pindah jadi darab. 8 darab 2 dapat 16. Okey, settle. Okey. Okey, jadi kita pindah benda yang seterusnya, iaitu okey, benda yang lain. Contohnya macam ni. Contoh macam 2x tambah 8 sama dengan 4. Okey. Okey, yang ni kita buat macam mana? Okey, seperti biasa, iaitu tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah apa dulu? Tambah. Tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi ini darab, ini pula tambah. Okay, untuk kes ni tambah lah. Jadi kita pindahlah tambah dulu. Dapatlah 2x sama dengan 4 tambah 8 pindah jadi tolak 8. Jadi 4 tolak 8 dapatlah negatif 4. Okey, 2x. Okey, 2x sama dengan negatif 4. Okey, lepas tu kita buat apa? Pindahkan 2 pula, sebab nak tinggalkan x ni sorang-sorang. Dapatlah negatif 4 per dengan 2. Dapatlah negatif 2. Okey, settle. Okey, itu satu hal. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni? Okey, macam mana kalau macam ni? 2 bracket x tambah 8 sama dengan 4. Okey, ni dia ada beberapa. Ada 2 yang cikgu tahu kaedah. Okey, sebab ini darab. 2 darab x tambah 8 sama dengan 4. Okey, ini darab. Jadi secara logiknya kita pindah darab dulu. Dapatlah x tambah 8 sama dengan 4 bahagi 2. Dapatlah 8 x tambah 8, 4 bahagi 2 dapat 2. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan x ni sorang-sorang, jadi kita pindahlah 8. Jadi dapat x sama dengan 2. Okey, tambah 8 pindah jadi tolak 8. Dapatlah x sama dengan tolak 6. Okey, itu satu jadilah x sama dengan negatif 6. Itu satu kaedah. Okey, kaedah lain macam ni. 2 bracket x tambah 8. Ya Allah, tambah 8 sama dengan 4. Okey, kaedah kedua ialah kita kembangkan. Okey, kita kembangkan. Jadi 2 darab x dapatlah 2x. Okey, tambah dengan 2 darab 8 dapatlah 16. Ya Allah, ya. Okey, dapat 16. Nak biar lah ni. Okey, semua 8. Okey, lepas tu macam biasalah, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah ini. Jadi pindahlah. Dapatlah 2x sama dengan 4. Okey, tambah 16 pindah jadi tolak 16. Jadi 2x salin balik. 4 tolak 16 dapatlah negatif 12. Jadi lepas tu buat apa? Lepas tu pindahlah 2 pula. Dapatlah x sama dengan negatif 12 per dengan 2. Okey, dapatlah, guna kalkulator dapatlah x sama dengan negatif 6. Okey, sama juga dengan yang atas ni. Okey, sama sahaja. Okey, settle. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni?
X tambah 8 per 2 sama dengan 4. Macam ni pula. Okay, yang ni sebab ni ialah satu pecahan. Okay, satu pecahan, sekutul pecahan. Jadi pindah bawah dahulu. Okay. Jadi adalah X tambah 8 sama dengan 4 darab 2. Adalah X tambah 8 sama dengan pada 2 ialah 8. Okay, nak cari nilai X, pindahlah tambah 8 ni. Pindah ke sebelah. Dapatlah X sama dengan 8 yang asal. Okay, 8 yang asal ni. Lepas tu ni kan tambah 8, pindah jadi tolak 8. Ya Allah. Habis. Ni dah buat dah. Sekejap Okay, kita habiskan ni dulu lah. Jadi, okay, ni tambah 8, pindah jadi tolak 8. Jadi, X sama dengan 8 tolak 8. Dapatlah X sama dengan 0. Okay. Sekejap cikgu nak tukar marker. Sekejap. Okay, dah ada marker baru. Okay. Itu. Okay, seterusnya. Macam mana pula kalau macam ni? X per 2 tambah 8 sama dengan 4. Okay, jadi kita apa? Okay, yang ni pula ialah tambah tolak jumpa darab bahagi. Kita pindah tambah tolak dahulu. Sebab ini bahagi, ini pula tambah. Jadi pindah ni dululah. Dapatlah X per 2. Okay, jadi 4 tambah, okay, ni tambah ke tambah 8, pindah jadi tolak 8. Okay, jadi dapatlah negatif 4. 4 tolak 8 dapatlah negatif 4. Okay, lepas tu okay, kan S per 2, jadi kita pindahlah 2 pula. Kan bahagi pindah jadi darab. Dan X sama dengan negatif 8. Okay, settle. Kan senang kan. Okay, lepas tu apa lagi apa lagi? Macam mana? Apa lagi yang perlu dibuat? Okay, macam mana pula kalau macam ni? Okay, okay, sekarang ni yang ni atas kan? Sekejap. Okay, yang ni X tambah 8 per 2 kan? Okay, macam mana kalau terbalik? Contoh 2 per dengan X tambah 8. Ni kita tak pernah buat lagi kan? Okay, jadi kita buat apa? Okay, kalau macam ni kita pindah bawah. Okay, ni kan satu pecahan. Pindah bawah ni dulu seketul ke atas. Daripada X 2 sama dengan 4 bracket X tambah 8. Okay, jadi yang ni kita ada dua kaedah tadi lah. Okay, jadi kita pindahkan 4 ni pun boleh dulu. Dapatlah 2. Sebab ni kan 4 darab. Jadi 4 bahagilah. Jadi 4 tu jadi bahagi. So X tambah 8. Jadi 2 per 4 kecilkan dapat 1 per 2. Okay, lepas tu pindah je lah 8 ni. Pindah ke sebelah. Dapatlah 1 per 2. Okay, tambah 8 pindah jadi tolak 8. Dapatlah X sama dengan negatif 16. Dapatlah negatif 16. Dapatlah negatif 15 per 2. Okay, settle. Okay. Ataupun cara lagi satu. Okay, di mana kita kembangkan bahagian ni. Okay, tak apa, kita cuba buat sini pula. 2 per X tambah 8 sama dengan 4. Okay, macam tadi kita pindahkan bawah dulu. Dapat atas. Dapatlah 2 sama dengan 4 darab dengan X tambah 8. Okay, jadi kita kembangkan dahulu. 4 darab X, 4X. 4 darab 8 dapat 1, 2, 3, 4, 32. 32 tambah 32. Okay, jadi macam biasalah. Sekejap. Macam tak cantik pula. 2 sama dengan 4X tambah 32. Okay, macam biasalah. Tambah tolak jumpa darab bahagi. Okay, pindah tambah tolak dulu. Jadi pindahlah tambah 32 dulu ke sebelah. Dapatlah 2 tolak 32 sama 4X. Dapatlah negatif 30 sini. 2 tolak 32 dapat negatif 30. Okay, lepas tu pindahlah ini pula. Dapatlah negatif 30 bahagi dengan 4. Okay, kecilkan dapatlah negatif 15 per 2. Okay, sama juga yang macam tadi. Okay, sama je macam tadi. Okay, sebiji. Cakap dah lain sikit. Okay. Okay, rasa setakat itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak kelas ber PM.